Kerajaan dan negara ada beza ke? Semalam saya baca satu komen. Dia ni tak habis-habis nak suruh orang masuk parti bersama. Okeylah, saya jawab. Pertama, saya tunjuk sekali lagi infografik ni. Kan saya dah bagi tahu, dalam Malaysia ni ada 14 juta pengundi yang tidak berparti. Sasaran saya adalah pada mereka, 14 juta orang tu. Kalau video saya sampai kepada kamu, bukanlah salah saya. Salah kamu sendiri kerana tanpa kamu sedar, kamu adalah peminat video saya. Kedua, saya mengaku memang saya suruh orang masuk parti bersama. Tapi saya tak pernah suruh orang masuk parti bersama tanpa sebab yang munasabah. Samalah juga macam video hari ini. Saya akan bagi tahu kenapa perlu sokong parti bersama. I say man, panjang pula saya punya opening hari ini. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Dalam video semalam, saya dah cakap pasal accountability. Hari ini saya nak bagi satu persoalan. Kestabilan dan accountability. Bolehkah sebuah negara bertahan lama jika hanya mempunyai salah satu daripadanya? Kenapa saya pilih kestabilan versus accountability? Saya pilih kestabilan sebab inilah alasan yang paling kerap atau paling kuat digunakan untuk menutup kelemahan. Saya percaya korang semua biasa dengar cepoh-cepoh cakap macam ni. Kestabilan memang penting. Pelabur mahu kepastian. Pejabat awam perlukan dasar yang konsisten. Rakyat juga tidak mahu kerajaan bertukar setiap beberapa bulan. Tanpa kestabilan, sukar untuk melaksanakan rancangan jangka panjang. Lepas tu, ramailah ceplos-ceplos terpaling ekonomi, tunjuk angka-angka ekonomi yang meningkat. Betul tak apa saya cakap? Ada korang tengok ceplos-ceplos cakap pasal accountability? Sebab bos besar bagi tahu, cakap pasal kestabilan je. Ceplos-ceplos ikut arahan. Kepada rakyat Malaysia yang bukan ceplos, saya ulang, yang bukan ceplos, saya nak bagi tahu apa makna kestabilan sebenar. Kestabilan yang sebenar bukan sekadar kerajaan kekal berkuasa atau mempunyai majoriti yang besar, tapi kestabilan yang berkualiti. Kestabilan yang disertai semak imbang, ketelusan dan bertanggungjawab. Itulah perlunya accountability. Apa akan berlaku jika tiada accountability? Kesilapan menjadi kebiasaan. Kuasa menjadi semakin tertumpu. Institusi menjadi lemah. Keyakinan rakyat semakin menurun dan akhirnya pelaburan jangka panjang juga akan terjejas. Kestabilan tanpa accountability bukanlah kekuatan. Ia hanyalah ketenangan yang belum diuji. Kerajaan yang benar-benar stabil tidak takut disemak, dikritik atau dipersoalkan. Sebaliknya, proses semak imbang itulah yang menjadikan kestabilan lebih kukuh dan lebih diyakini rakyat. Sekarang, korang nampak tak betapa pentingnya kestabilan dan accountability pada negara kita? Kita ambil contoh Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Semua pernah menjadi kerajaan. Korang tolong jawab dengan jujur di ruangan komen di bawah. Mampu ke Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional gabungkan kestabilan dan accountability dalam pentadbiran mereka? Sudah sampai masa negara kita perlukan kuasa politik baru, new force yang mampu menawarkan kestabilan dan accountability. Dalam video ni, saya dah terangkan mengapa Parti Bersama dianggap new force. Boleh tengok di profil saya. Takkan korang masih nak bagi peluang pada parti-parti dinosaur untuk memimpin negara? Saya faham. Ada juga yang cakap bahawa Parti Bersama ni masih baru dan tak yakin dengan kemampuan Parti Bersama. Apa kata? Kita uji Parti Bersama dulu. Nak uji macam mana?
Melaka ada 28 DUN. Masa PRM Melaka nanti, bagi peluang 5 atau 6 DUN pada parti bersama. Lepas tu, masa PRU 16, bagi peluang 10 atau 15 parlimen pada parti bersama. Kita tengok macam mana ADUN dan ahli parlimen parti bersama buat kerja dalam Dewan Undangan Negeri Melaka dan dalam parlimen. Kalau prestasi mereka cemerlang, PRU 17 nanti bagi peluang pada parti bersama memimpin negara. Apa macam? 14 juta pengundi yang tidak berparti. Setuju atau tidak? Akhir sekali, macam biasa, saya mohon korang semua sokong dan sertai parti bersama. Boleh scan QR code yang saya tunjuk ni. Yakinlah dengan new force, iaitu parti bersama. Kena ingat bahawa kerajaan dan negara adalah dua perkara yang berbeza. Kestabilan menjaga kerajaan. Accountability menjaga negara. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.